Weh, serius lah. So guys, hari ni aku nak unboxing kamera terkecil pertama aku. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita unboxing. Okay, so ni receipt dia. Pesan ni je. Dah lama dah aku nak kamera kecil. Aku nak POV sebab aku mahu tu record dekat orang ramai. Kalau korang tengok konten aku yang dekat luar tak banyak. Kalau ada pun kalau kau tengok macam aku macam cepat nak tutup kamera, faham tak? So aku perlukan kamera yang orang tak sedar aku record dan aku tak perlu pun nak pegang kamera kan. Nampak sangat obviously aku tengah record. That's why aku decide untuk beli DJI EOS 9 Nano. Ringan tu. So last action camera aku adalah waktu GoPro Hero 8. Aku ada buat video kan. Siapa yang follow aku dah lama, dia ada tengok aku dapat harga jackpot yang murah. Okay, yang ni pun aku dapat murah juga guys. Ni. Serius. Harga dia macam yang 64GB. Padahal yang ni adalah 128GB. Wow, nampak ni? Nampak ni guys. Wow, wish. Ya Allah, kecil weh. Okay, kalau korang tanya aku kenapa aku tak beli Insta360, nanti aku akan cerita akhir video ni. So dalam kotak kau akan dapat stiker. Lawa juga ada stiker dia. And then QR code untuk DJI app. Kita buka ni. Barang apa pula dalam ni. So korang ada kabel USB-C, magnetic layar, protective case, adapter mount. Ni ada buku manual lah. Lepas tu kamera. So kau akan dapat ni je lah. 1, 2, 3, 4, lebih kurang 4 Kau akan dapat adapter mount, protective case, kamera dengan USB-C A55. Satu lagi magnetic layar. So kita akan buka satu persatu Huish. Wow. Aku suka betul dia warna hitam. Sebab aku banyak baju hitam, aku suka warna hitam. Dia ada ni dalam ni magnetic head clip. Okay, so maksudnya korang akan dapat 2, 4, 6 barang lah. Lebih kurang 6 barang lah. So yang ni termasuk sekali lah kan. Kamera dengan dock. Okay, kamera dock. Korang dapat adapter mount, head clip, protective case, USB dengan magnetic layar. Wow. Topi ni kat sini boleh buat konten lagi. Tu dia. So yang ditunggu-tunggu. Dah lekat tu, nampak? Yang ditunggu-tunggu. Oh, yang ni dia punya dock. Dia semua tempat kan dia tu. Ketak. Wow, nano. Dekat. Sini dekat. Sini dekat. Sini dekat. Tak, atas dengan bawah je. Dia je masa untuk kita buka dia punya ni.
So guys, ni lah dia aku punya kamera kecil aku. Okay, nanti kalau korang nak tengok aku buat review lagi, just komen je, komen kat bawah. Dia punya magnetic dia memang kuat guys. So guys, ni saja video aku kali ni. So kalau korang nak tengok aku buat review pasal DJI Osmo Nano ni, jangan lupa untuk subscribe. Okay, tengok untuk next video aku. Macam-macam aku nak buat ni. Aku punya GoPro Hero 8. Boleh nampak tak dia punya perbezaan dia? Ni lagi kecil tau daripada yang ni. Okay, so guys, aku decide untuk beli DJI ni macam aku cakap tadi lah. Okay, aku pemalu sikit untuk record. Dan satu lagi, aku suka buat view yang POV. Dan GoPro aku Hero 8 ni pun dah start ada problem dah. Kadang-kadang dia hang apa semua tu, dia lag. That's why aku rasa aku dah kena cari action camera yang baru lah. Tapi Hero 8 ni mungkin aku still guna untuk second camera ke atau second POV je. Mungkin lah. Okay, tapi kita tak tahu lah. Sebab nanti editing dia lagi jadi lagi banyak kerja pula editing dia kan. Lagi banyak POV. So guys, itu saja video aku kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe. So semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum and bye bye. Aku takut rosak dia tak kuat. Dia tak kuat tu. Kenapa dia punya bateri dia cepat drain?